Jika anda ada buat blood test yang biasa-biasa dekat luar tu, ini adalah perkara-perkara yang mungkin doktor anda tak pernah bagi tahu anda. So kita mulakan dengan full blood count. Dekat full blood count ni biasanya memang kita akan nampak 3 main blood component, iaitu hemoglobin, white blood cell dan platelet. Dekat bawah hemoglobin ni ada banyak perkara yang kita boleh tahu. For example, you boleh nampak dalam red cell distribution width. Width ni semua bawah dalam blood report tu, under hemoglobin bawah tu ada macam-macam benda lain yang mana selalu doktor anda mungkin tak pernah nak elaborate. So yang pertama adalah width, RDW, red cell distribution width tu bermaksud size you punya darah merah, kelebaran dia. Jika anda mempunyai problem dekat situ, dia ada bold kan ke, dia ada highlight kan, itu bermaksud darah merah anda mungkin ada masalah, dia terlebih lebar sikit. So punca kenapa darah merah kita ni lebar adalah disebabkan oleh badan kita tak cukup vitamin B9 ataupun folic acid dan juga vitamin B12, cobalamin. Okay. So penting tak untuk kita jaga saiz darah merah ni? Sangat-sangat penting, kerana fungsi darah merah adalah untuk membawa oksigen. Jika karakter darah merah tak sempurna macam yang sepatutnya, kebolehan dia membawa oksigen pun akan tak optimum lah. Walaupun your value untuk hemoglobin tu tinggi, for example above 13, atas 13, memang tak ada masalah. Tetapi kalau you bayangkan you ada pekerja, you ada company dan you ada pekerja. Tetapi kalau pekerja you ramai, tak semua boleh buat kerja yang betul, tak fungsi juga kan. Yang seterusnya adalah you boleh tengok dekat mean cell volume ataupun MCV, ataupun dan ada dua lah, MCV dan MCH. Masalah kekurangan MCV, so akan ada golongan-golongan yang dia akan highlightkan dekat MCV dan juga MCH. MCH tu adalah mean cell hemoglobin, MCV mean cell volume. Ini adalah karakter darah merah yang kekurangan. Ini kebanyakan orang, especially orang perempuan lah, dia akan mempunyai masalah MCV, MCH dia rendah. So ada dua punca kenapa MCV dengan MCH kita ni tak normal. Nombor satu adalah disebabkan oleh kekurangan iron. Ini terutamanya orang-orang perempuan. Memang orang perempuan memang akan ada masalah. Mereka ni golongan yang berisiko untuk mempunyai masalah iron deficiency. Sebab apa? Sebab orang perempuan period setiap bulan, heavy bleed, pregnant lagi, tak makan daging. Itu adalah sebab-sebab kenapa orang perempuan ni tak cukup iron dalam badan. Dan apabila orang perempuan tak cukup iron, dia akan menyebabkan production of your red blood cell tak cantik lah, dia tak perfect. Itu yang menyebabkan V, volume jadi kecil. Lepas tu MCH tu intensity ataupun kepekatan dia berkurang juga, hanya disebabkan oleh kekurangan iron. So daripada situ kita boleh nampak yang badan kita ni kalau tak cukup vitamin B9, B12, iron, kita boleh tengok hanya melihat dekat hemoglobin. Kalau you nak tahu dengan lebih details berapakah level iron dalam badan, you boleh buat further investigation through blood test, yang mana you boleh order untuk iron study. You kena tengok dekat level ferritin, bukannya level iron, ferritin. Make sure iron you lebih daripada 100. Tapi of course lah, untuk orang-orang lelaki biasanya mereka tak akan ada masalah iron. Mereka akan ada masalah terlebih iron pula, ferritin akan lebih daripada 300. Golongan-golongan macam tu you kena buat benda lain pula, iaitu you kena buatkan orang lelaki ni bleed. For example, suruh dia demam darah, suruh dia buat bekam, lepas tu ataupun suruh orang lelaki ni buat endurance training. Seterusnya adalah bacaan white blood cell ataupun darah putih, yang mana fungsi dia untuk melawan infection. Kalau ada benda jahat masuk dalam badan, white blood cell kita lah ada orang yang paling hadapan yang akan melawan semua benda yang jahat masuk ni. So di bawah white blood cell ni ada 5 jenis darah putih yang berbeza. Contohnya yang pertama, neutrophil. Fungsi neutrophil adalah untuk melawan bakteria. Lymphocyte, monocyte, 2 white blood cell yang
penting untuk melawan virus. Eosinophils tu white blood cell yang digunakan untuk melawan, kalau dia tinggi, nak melawan cacing, nak melawan kalau ada alergi. Basophils pun sama alergi. So dekat sini kita tahu, let's say lah you sakit, you jumpa doktor, you buat full blood count. From full blood count tu kita sebenarnya tahu sama ada badan kita ni perlukan antibiotics ataupun tak. Kalau infection tu disebabkan oleh bakteria, yes, kita perlukan antibiotik. Tetapi kalau virus yang masuk menyerang badan kita, doktor bagi you antibiotik, tak payah makan. Sebab antibiotik tu tak ada fungsi pun. Malah dia akan menyebabkan kesihatan usus kita terganggu. Sebab antibiotik akan membunuh kuman-kuman baik yang duduk dekat usus kita. So bila tak ada kuman baik, macam mana usus kita nak sihat? Bila usus kita tak sihat, immune system kita akan terjejas. Yang seterusnya adalah bacaan platelet. Platelet ni menarik. Ada orang mempunyai level platelet yang tinggi, ada orang platelet dia normal. Tetapi untuk golongan-golongan yang mempunyai platelet tinggi, kalau platelet tu rendah tu cerita lain lah. For example, orang-orang yang kena dengue, demam dengue, mereka selalunya kita tak nak sampai platelet tu turun jadi rendah. Sebab fungsi platelet ni adalah untuk apabila badan kita ni bleed, berdarah, platelet lah, fungsi platelet ni dia lah yang menghentikan pendarahan tersebut. Dia menyebabkan blood clot. Platelet akan berkumpul-kumpul supaya dapat menghalang darah daripada terus keluar. So orang-orang yang demam dengue, apabila virus dengue tu dia akan menyebabkan platelet dalam badan jadi rendah, relatively rendah. So akan berisiko untuk mempunyai masalah bleeding lah, tak kisahlah mana-mana dalam badan ataupun di luar. Tapi untuk orang-orang yang platelet tinggi pula, mungkin kalau dekat hospital dia akan buat further investigation kenapa platelet dia tinggi. Tetapi paling common reason platelet dia tinggi adalah disebabkan badan anda tinggi dengan inflammation, badan anda stress. Sebab fungsi platelet ni dia untuk block pendarahan kan. So you imagine badan you, bila kita masuk hutan, so kita tiba-tiba dengar bunyi harimau, so badan kita akan automatically prepare untuk whatever happen bila harimau tu datang serang kita. So otak kita akan fikir macam, walaupun harimau tu belum ada depan mata kita, tetapi otak kita akan fikir macam kejap lagi kita akan kena gigit. So akan berlakunya pendarahan dekat mana-mana lah dalam badan kita. Sebab itu badan kita akan automatically meningkatkan level platelet supaya bila kita kena gigit, tak adalah kita berdarah lebih-lebih, sebab platelet tu dah ready. So level platelet yang tinggi dalam badan menunjukkan badan kita tengah berada dalam keadaan yang stress ataupun inflame. Yang seterusnya adalah erythrocyte sedimentation rate. Yang ni common juga, selalu orang panggil ESR. Dia juga salah satu inflammatory marker dalam badan, tetapi dia very non-specific. Kalau dia tinggi, boleh disebabkan oleh you dehydrated, you stress, you tak tidur malam, you kurang makan. Dia akan menyebabkan anything, boleh menyebabkan ESR yang tinggi lah. Tetapi one thing you kena tahu, ESR adalah inflammatory marker. Yang seterusnya adalah ujian hati, liver function test. Dekat bawah liver function test ada banyak bacaan yang mana kita hanya sentuh dekat perkara-perkara yang penting sahajalah. Dekat bawah liver function test ni, mungkin anda punya bacaan tu normal, tetapi anda kena ingat ada satu benda yang kita boleh tengok supaya kita nak tahu status badan kita ni, liver kita ni sihat ataupun tak, kita punya lifestyle ni bagus ataupun tak, iaitu alanine transaminase ataupun kalau pendek dia ALT. So kalau kita tengok dalam lab report ni, ALT range dia daripada 16 hingga ke 63. Dia akan berbeza mengikut lab lah. Tetapi value yang saya nak anda semua ada, yang anda semua kena maintain adalah ALT should be less than 25. Kalau you punya value 30 pun okey lagi. So above 25 sebenarnya you dah start develop fatty liver. Walaupun dalam lab report ni ditulis upper limit dia 63, tetapi hakikatnya kita kena maintain ALT kita kurang daripada 25. Above 25 you dah consider ada fatty liver. So apa yang you kena buat? You dah kena start berpuasa, kurangkan makan manis, termasuklah makan buah-buahan yang tinggi dengan
fructose. Of course, minuman-minuman yang tinggi dengan high corn syrup, fructose tu you kena avoid, totally avoid, supaya liver you tidak berlemak. Apakah kesan kalau hati kita berlemak adalah, walaupun you muda lagi, jika toksin dalam badan tak dapat nak dikeluarkan oleh liver disebabkan you punya liver ada masalah berlemak, dia akan accumulate. Waktu you muda ni you tak akan rasa any problem, tetapi problem tak akan datang as you age. Badan you akan start accumulate toxins. So toxins yang banyak dalam badan you akan memberi masalah kesihatan pada masa akan datang. So apa saranan saya adalah, nombor 1, kena banyakkan berpuasa, kurangkan makan minuman yang manis, dan you boleh nak amalkan buah-buahan, tetapi you try cari buah-buahan yang kurang gula. Yang lain semua tak ada masalah. Okey. Dan yang seterusnya adalah bacaan buah pinggang. Paling penting you kena tengok dekat GFR. GFR ni stand for Glomerular Filtration Rate, ability of our kidney untuk menapis darah. So kita kena maintain GFR kita above 90 sampai bila-bila. Orang-orang yang dialisis, GFR dia akan jadi kurang daripada 15. Sebab tu diorang tak boleh nak menapis darah, diorang terpaksa bergantung pada mesin untuk dialisis. Uric acid, ini adalah salah satu bacaan darah yang penting. Uric acid, ramai orang fikir uric acid diorang kaitkan dengan gout. Betul, uric acid adalah punca kenapa gout berlaku. Tetapi kita kena tahu uric acid ni sebenarnya antioksida yang badan kita hasilkan. So kalau logik ya, kalau anda mempunyai level uric acid yang tinggi, dan saya bagi tahu uric acid ni adalah antioksida, so apa yang sebenarnya berlaku dalam badan adalah badan kita tinggi dengan inflammation. That is why our body produce more uric acid. So macam mana cara untuk kita turunkan uric acid? Macam biasalah, doktor akan cakap you kena avoid makanan-makanan yang tinggi dengan purine, sebab dia akan menyumbang kepada more uric acid production. For example, daging, kacang, makanan laut, seafood, itu semua adalah makanan-makanan yang tinggi dengan purine. Dia akan menyumbang kepada more uric acid production. Tetapi root cause kepada problem sebenar yang berlaku adalah inflammation. You kena ingat, kenapa badan kita menghasilkan uric acid? Sebab badan kita inflame. So kalau kita nak turunkan uric acid tu, sebenarnya kita kena turunkan inflammation tu. So selain 3 makanan yang dimention tadi, seafood, daging, kacang, you juga kena avoid sugar, gluten, dairy, processed food. Itu adalah makanan-makanan yang menyebabkan inflammation. So bila tak ada inflammation, satu hari nanti bila badan you dah tidak mempunyai inflammation, you boleh makan makanan seperti seafood, daging dengan kacang balik. Sebab kalau kita tengok, 3 makanan ni adalah makanan yang sihat yang tidak menyebabkan inflammation. Of course, kalau you kurangkan makan 3 makanan ni, seafood, daging dengan kacang, memanglah badan you tidak boleh menghasilkan uric acid, tetapi badan you still lagi inflame. So you still akan berada dalam keadaan inflame, dan you tidak akan terlepas daripada masalah gout. So you nak selesaikan masalah gout ni adalah you kurangkan inflammation dalam badan. Yang seterusnya adalah gula, yang tu normal, biasa je. Kalau orang yang ada kencing manis, memang fasting blood memang kalau orang yang ada masalah kencing manis, fasting blood sugar dia akan tinggi lah dalam badan. Yang seterusnya adalah HbA1c. HbA1c ni adalah bacaan darah yang selalu doktor akan cakap, oh ini untuk 3 bulan lepas. So saya nak you faham, dia bukannya amount of sugar yang you ambil 3 bulan lepas, tetapi how your body control sugar for the past 3 months. Kalau kita buat HbA1c dekat budak-budak, for example, hari-hari makan manis, minum manis, kalau kita buat HbA1c dekat diorang, still rendah. So itu bermaksud HbA1c ni tidak menggambarkan, mencerminkan amount of sugar yang you ambil 3 bulan lepas. Tetapi apa yang digambarkan adalah how our body turunkan gula bila kita makan. For example, you makan sekarang ni, your blood sugar akan naik sampai 20. HbA1c ni menentukan how low you can reduce your sugar. For example, kalau your HbA1c 6, maksudnya 3 bulan lepas ni, bila you makan je, sugar naik, paling rendah yang dia boleh turun adalah 6 sahaja. Berbeza dengan budak-budak tadi, walaupun dia makan manis setiap hari, naik sugar sampai 40 ke, badan dia tak ada masalah untuk turunkan balik kepada 5. Itu maksud HbA1c.
So kalau HbA1c you dah start naik, itu bermaksud kebolehan badan you untuk mengawal gula tu dah semakin berkurang. Disebabkan oleh nombor 1, pengambilan gula yang terlalu banyak. Nombor 2, disebabkan oleh faktor usia, aging. So aging ni disebabkan oleh mitokondria dalam badan kita semakin drop. So kebolehan untuk metabolize gula tu pun juga akan berkurang dalam badan orang-orang yang dah tua. So macam mana cara untuk kita tingkatkan balik, nak improve kita punya HbA1c adalah dengan bersukan, dengan bersenam. High intensity interval training itu adalah exercise yang sangat bagus untuk tingkatkan mitokondria dalam badan kita. Suplemen-suplemen yang dapat membantu mitokondria pun ada juga. For example, coenzyme Q10, nicotinamide mononucleotide, itu NMN short form dia. Itu adalah suplemen-suplemen yang boleh support mitochondrial health. Kalsium fosfat itu semua elektrolit dalam badan, tak ada masalah. Bacaan kolesterol, seterusnya lipid profile. Dekat di bawah lipid profile ni, ramai orang dekat luar sana akan memberi gambaran yang kolesterol, dia akan fikir terus jantung. Tetapi macam mana saya tengok bacaan kolesterol ni adalah, saya tengok bacaan kolesterol dengan melihat kepada bacaan kolesterol, saya boleh melihat, boleh mengenali seseorang. Saya tahu lifestyle dia macam mana. Tapi saya tak nampak pun jantung dia sihat ke tak. Sebab kalau kita nak tengok status jantung kita, kita tak boleh bergantung kepada bacaan kolesterol. Apa yang kita boleh tengok adalah inflammatory marker. Inflammation lah yang menyebabkan masalah jantung, bukannya kolesterol. Kolesterol tu adalah kesan daripada inflammation yang tinggi dalam badan. So under lipid profile, total kolesterol tu bermaksud bila saya tengok bacaan total kolesterol, kalau total kolesterol anda tinggi, itu bermaksud you ada masalah hormon, bukannya you makan terlalu banyak makanan yang berlemak. You kena tukar your pemahaman tentang bacaan kolesterol. So kalau total kolesterol tinggi, itu bermaksud you mungkin ada masalah kekurangan thyroid, tak optimum. So metabolisme you rendah. Sebab badan kita menghasilkan kolesterol, lepas tu dia akan hancurkan. It's a cycle. Production of cholesterol, elimination. Production, elimination. But the problem is, bila kita ada masalah hormon, iaitu hormon thyroid, metabolisme dalam badan kita akan turun. Dia akan menyebabkan fat clearance dalam badan kita pun semakin berkurang. Sebab itu, you hari-hari hasilkan lemak tetapi tak ada elimination. Produce lemak, tak ada elimination. So lama kelamaan, kolesterol akan accumulate dalam badan. Itu yang menyebabkan total kolesterol kita tinggi. Seterusnya adalah bacaan HDL. HDL ni digelar good cholesterol, yang mana kita kena maintain dia above, kalau ikut dalam ni kena above 1. Tetapi untuk jantung yang sihat, you kena maintain HDL above 1.4. So macam mana cara untuk kita tingkatkan HDL ni? You kena dalam pemakanan you kena make sure you ambil makanan-makanan yang tinggi dengan good fats, for example omega 3. Dan dalam masa yang sama, you kena make sure aktiviti seharian you tinggilah. You kena selalu bersukan. Itu juga boleh meningkatkan level HDL dalam badan. Tetapi tak semua sesuai dengan benda tu. Macam mana kita nak tahu badan kita ni, kalau nak tingkatkan HDL dalam badan kita ni, apa yang sebenarnya kita kena buat adalah kita kena tengok dekat kita punya DNA melalui ujian DNA profiling. Ada orang dia tak sukan pun, tetapi HDL dia maintain tinggi. Sebab apa? Sebab memang DNA dia macam tu. Okay? Yang seterusnya adalah LDL. LDL ni selalu digambarkan sebagai bad cholesterol. Tetapi kalau you fikir balik, kalau LDL bad cholesterol, menurut lab report ni, LDL kita kena kurang daripada 2.6. So ramai orang akan cakap LDL 2, contohnya your LDL 2, so masih lagi dalam range, sebab dia nak kurang daripada 2.6 kan. Tapi cuba anda fikir balik, apabila you labelkan LDL sebagai bad cholesterol, 2 still bad, betul tak? So kalau you cakap LDL bad cholesterol, kita nak LDL kita kurang daripada berapa? Kita nak LDL kita kosong, sebab dia bad cholesterol. So dia seolah-olah macam ni, kalau you cakap LDL ni bad cholesterol, LDL you 2, maksudnya 2 tu dia belum jadi jahat, dia duduk okey, jadi baik. Tapi the moment your LDL naik above 2.6, baru LDL tu start jadi jahat. Mana logik dia? Faham tak? So LDL sebenarnya bukannya bad cholesterol, tetapi LDL ni adalah
dia mencerminkan level of inflammation dalam badan kita. The moment LDL tu above 2.6, itu bermaksud badan you dah start tinggi dengan inflammation. The ability of your body untuk handle inflammation tu dah semakin berkurang. Sebab tu LDL you naik. Seterusnya adalah bacaan triglyceride. Triglyceride ni mudah sahaja, dia mencerminkan your sugar intake lah, your insulin level. Kalau your triglyceride rendah, less than 1.3, itu bermaksud your sugar intake, proses you cut sugar tu dah cukup bagus. Tapi kalau you cut sugar, bila tengok your triglyceride above 1.3, itu bermaksud tak betul-betul cut sugar. Kena check balik. Seterusnya adalah tak ada dah. Itu sahaja untuk bacaan blood test untuk dekat luar sana, kalau yang biasa-biasa tu. So kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang kesihatan badan, you kena do extra, do more untuk your kesihatan. Sebab ramai orang dekat luar sana, dia rasa badan dia dah start tak best, dah tak macam dulu-dulu waktu muda. Tapi bila buat blood test, semuanya normal. Sebab apa? Sebab you tak check thoroughly, tak check in details. Yang mana maksud saya adalah, sebenarnya kita kena check extra. Selain daripada kita check full blood count, buah pinggang, hati, kolesterol, kita juga kena check hormon dalam badan kita. Sebab badan kita ni berfungsi melibatkan hormon juga. For example, thyroid hormon. Kalau you tak ada thyroid hormon, siapa nak maintain your metabolism dalam badan? Okay? So itu sahaja untuk konten hari ini. Semoga dapat membantu anda dekat luar sana yang mana masih sihat untuk jadi lebih sihat, yang mana untuk yang dah mempunyai masalah kronik untuk jadi lebih baik.